Adakah negara Indonesia diambang kehancuran di mana pada minggu ini sahaja kita boleh lihat penjualan pasaran saham di Indonesia yang mengakibatkan pemberhentian untuk trading activities bagi 30 minit untuk meredakan penjualan secara mendadak. Selain daripada itu, kita boleh lihat syarikat-syarikat yang besar terpaksa melepaskan staf mereka dan antara sebabnya adalah mereka mengalami kerugian yang amat besar dan mereka terpaksa melepaskan staf-staf semata-mata untuk survive di dalam ekonomi ini. Selain daripada kerisauan kehilangan kerja, ramai juga tengah struggle dengan inflasi yang makin lama makin meningkat. Selain daripada itu, kita boleh lihat kes korupsi yang melibatkan syarikat Pertamina, iaitu syarikat yang terbesar dari segi keuntungan di situ. Dan apabila semua ini berlaku, kita boleh lihat pelabur dah start menjual saham mereka di Indonesia. Dan apabila itu berlaku, pasaran saham Indonesia merudum. Tetapi apa pendapat kamu? Sejujurnya dengan kenaikan semua barang baru-baru ini, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dengan lebih bijak, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya yakin kamu boleh mengelakkan daripada terjerumus dalam masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sedikit tentang bagaimana nak uruskan wang anda, boleh klik di yellow bag di bawah.